Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menembual Puan Rokiah binti Yaakob selaku penolong kanan Hal Ewan Murid ya. Hal Ewan Murid lah. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan lebih lanjut, jadi saya nak tahu cikgu dalam bidang HEM ni di sekolah ni dalam berapa tahun? Di sekolah ni. Di sekolah ni. Ini masuk tahun yang kedua lah. Yang Baru kedua. masuk tahun yang kedua. Kira cikgu masuk 2024. Ya, 2024. Baru lagi ya cikgu kan? Baru lagi. Tak apa. Seterusnya soalan yang berkaitan dengan hal ehwal murid lah. Apakah aspek hal ehwal murid yang menjadi fokus utama pentadbiran sekolah ni? Fokus dia yang tadi Apa? saya katakan tentang kehadiran masalah penting lah. Ya. Masalah penting yang tu mana kita nak orang panggil apa? Nak macam nak jadi nak sifat tu tak lah kan. Nak kata nak peratus sifat penting tu tak ada. Tapi kita nak mengurangkan jurang tu. Betul tak? Yang tu lah yang kita nak fokus. Okey, jadi yang kedua, bagaimana sekolah menangani murid yang bermasalah disiplin dalam bilik darjah? Contoh ada yang kacau kawal, bergaduh ke, jadi macam mana cikgu settlekan benda tu? Nak menangani tu ya. Yang pertama dia dalam kalau bilik darjah tu dia ada guru kelas dia kan. Ada guru kelas sebab apa-apa pun guru kelas ataupun guru mata pelajaran semasa tu adalah apa nama yang menjadi apa tugas utama lah kan. Betul tak? Kalau kata jadi saya sebagai HEM ni saya dan guru besar turun kuasa lah. Maksudnya dalam mesyuarat dalam lapor kita peringat lah cikgu untuk sentiasa apa mengingati murid-murid untuk tidak berlaku melakukan masalah disiplin yang ni lah ya yang berlebihan lah. Jadi maksud dia kita ada peraturan kan, kita pun wujudkan peraturan dalam bilik darjah nak keluar apa orang panggil yang tu pun adalah satu disiplinnya kan. Sebab bila nak keluar bilik darjah kena ada syarat ni dia kan, keluar berapa orang ya maklum bagi tahu macam mana yang tu lah. Jadi ni lebih kepada co-curriculum sikit lah. Apakah tindakan HEM jika terdapat murid yang tidak hadir atau enggan menyertai aktiviti co-curriculum? Contoh cikgu buat lepas persekolahan kan, aktiviti co-curriculum kan. Jadi ada murid yang balik awal, ada masalah lompat pagar ke? Lompat pagar. Setakat sini tak ada masalah lompat pagar. Tak ada. Sini alhamdulillah. Alhamdulillah saya main di sekolah ni budak lari balik tak ada. Waktu koko semua full sama dengan training. Ya, saya sini yang tu saya puji. Cuma hari tu ada sekali lah terlepas. Dan adalah dia terlepas ni kan. Saya dapat tangkap. Yang tu budak tu yang dah keluar dah. Dan yang tu pun sebab apa dia nak pergi beli tu ya, beli makanan. Bukan dia lari ni sudah beli makanan, dia masuk balik. Masuk balik lah. Ya, jadi yang tu alhamdulillah. Sekatlah sebab kita pun ada guard jaga dan ada cikgu bertugas yang jaga situ kan. Jadi cikgu murid-murid dia rasa ada perhatian dalam pemantauan. Jadi alhamdulillah yang tu kes positif dalam kurikulum ni waktu tak ada. Tak ada. Cakaplah. Adalah ada masalah. Lompat pagar kan. Alhamdulillah sini tak ada. Tahun lepas ada sikit. Dan tahun ni tak dengar langsung lagi lah. Tahun lepas ada pun dapat ada budak akak-akak dia pun keluar. Tapi kita boleh kita panggil lah. Masuk balik lah. Ya. Okey. Seterusnya soalan, bagaimanakah pihak HEM menyokong penglibatan murid berkeperluan khas ni dalam PDV dan co-curriculum? Kadang mereka kurang bersemangat, kurang motivasi dan mereka rasa terpinggir. Ada yang berlaku prejudis, diskriminasi dengan mereka kan. Sebab mereka ni golongan minoriti kan. Selalu diejek apa semua. Jadi macam mana cikgu menguruskannya supaya mereka yakin dalam lepas tu dia pun meneruskan PDP dan KOKO ni. PDP dan KOKO macam ni lah, macam
saya nampak tu macam di sini macam positif kan setakat dah, sebab mungkin sekolah lain pun mungkin sama macam kita banyak buat orang panggil apa, join sekali aktiviti apa kita bersama. Contohnya macam aktiviti yang melibatkan HEM, kalau ada ceramah ke apa yang kita masukkan mereka sekali. Sebab walaupun kita faham kata mereka tak boleh lama, tapi kita bagi juga ada ruang untuk mereka kan. Jadi mereka tak rasa diri mereka yang dipinggir. Kemudian macam tadi lah saya sebut tadi, ada satu saya kata kalau kita buat aktiviti program contohnya camp, kenapa kita masuk sekali tapi kita tak masuk semua lah, kita pilih yang boleh diikuti kan. Dan dapat persetujuan dari ibu bapa. Yang tu lah. Ya. Dan ni saya rasa soalan yang terakhir lah. Apakah cabaran utama pihak HEM dalam memastikan murid terlibat secara menyeluruh dalam kurikulum dan co-kurikulum? Cabaran utama kita di sini yang lah, biasalah kalau orang kata lagi kita menuri jari soalan anak ibu bapa, sumber kewangan kan. Sumber kewangan sebab di sini dia tak sama. Setiap sekolah dia tak sama, dia panggil sosial ekonomi dia kan. Dan juga latar belakang. Jadi kalau di sini kita kata sekolah kebangsaan Taman Bersatu, kalau kita tengok tu macam dalam taman kan. Kita kata sekolah dalam taman. Jadi kan murid-murid taman ni dia orang kata tak misal kan, sebab sosial ekonomi mereka ni yang sederhana orang ni dalam golongan bukan B40 lah kan, orang kata kan M40 kau, tapi dia berbeza sebab sini taman dia kos rendah kan, sederhana, dan juga dia di pinggir pantai. Dia ada situasi yang berbeza. Dia ada beberapa kelompok nelayannya kan, ada yang pekerja buruhnya, ada. Jadi itulah kekanan kita, sebab mentaliti tak sama. Kita tak salahkan. Macam tadi lah, ada waris, dia tak boleh nak handle anak-anak dia. Jadi sekolah kena apa, campur tangan. Memanglah tapi ni terlalu ni sampai waris dia tak boleh nak apa. Itu mentaliti dia. Waris tak boleh nak buat apa dekat anak-anak. Bayangkanlah itu amanah dia. Jadi dia jatuh kat amanah tu dekat sekolah balik. Jadi sekolah, apa-apa sekolah. Ya, apa-apa sekolah. Yang tu lah kita punya orang panggil cabaran kan. Satu lagi, bila dia banyak asnaf kan di sini kan. Asnaf, jadi dia nak keluar dari pokok tu, dia masih mengharapkan bantuan. Tapi kita sebagai sekolah kena bagi bantuan. Tengok borang kan, isi tu di bawah per kapita kena bagi kan. Kapita dia tak sampai kan. Ya betul. Lepas nak kena bagi. Tapi nanti lah dia pun tak mau nak ni, dia tak mau nak masih tak mau nak keluar dari pokok tu. Berada di zon selesa lah. Dia masih mengharapkan bantuan. Dia apa-apa. Satu lagi, taman ni kan, cabaran dia wari-wari di sini dia, tapi yang ni kalau ni dia macam ni, dia suka kata bawang. Kan dia suka masuk dalam sentence tau. Bila sekarang zaman media tu cabaran kan, media sosial. Betul. Cabaran yang sangat. Apa-apa telefon, apa-apa WhatsApp satu-satu ni masuk dalam media sosial, dalam status ni. Status, story. Saya pernah waris datang, anak bergaduh dalam kelas. Lepas tu mereka kan rumah jiran dekat-dekat, bergaduh di rumah. Kelas pun ada bergaduh. Bergaduh tu biasalah, budak-budak pun bergaduh ni bergaduh. Sekejap lagi lawan cakap kan, ngejek. Biasalah masa budak kelas. Kemudian masuk dalam status lah, anak dia macam sini kena apa buatlah apa semua kan. Lepas tu waris seorang lagi mai kat saya nak sekolah. Cikgu ni apa nama dalam status ada waris tu tuduh anak saya. Dah. Ya, saya kata, ya Allah, saya kata
Kan? Macam cikgu ni seolah-olah macam bukan saja mengajar tapi nak kena uruskan anak dia pun masalah peribadi lah. Masalah penuh. Saya kata ya Allah, kena nasihatlah anak elok-elok kata datang sekolah. Saya nak buat macam gaduh saya tak ada. Saya bukan boleh buat satu kau. Saya bukan boleh kawal sepenuhnya. Dan saya tak boleh menjamin kata anak tu duduk elok, kata tu apa-apa pun daripada rumah kan. Itu pun dah ada lah daripada kawan. Lepas tu bila waris orang lagi saya dia terasa. Saya kata jangan duk baca lah status tu. Kata jangan duk baca, jangan duk tengok kan. Kan kalau yang ni sebab kita nak duk baca dia dah jadi masalah. Main dekat saya suruh saya pula selesai. Ada juga masalah macam tu lah. Di sini. Lagipun sekolah ni dia bukan sekolah macam taman satu murid taman satu bukan. Ada yang kampung Surabaya, kampung lain-lain. Sebab tu dia macam dia campur luar bandar dengan bandar. Macam tu. Betul. Nanti jadi masalah kadang-kadang kan dalam isu. Mungkin masa muhajir. Muhajir mungkin orang panggil masa zaman tu betul tak? Okey. Semua kan. Zaman lo hari yang muda-muda ni dia lain tau. Ada yang kadang terikut dengan trend semasa nak viral kan. Dia nak viral. Sebab benda tu jadi isu. Jadi tumpuan dia naik nama. Betul sungguh. Yang tu cabaran kita cik. Betul lah. Sebab saya pun bila saya pergi dekat bilik darjah dekat bilik darjah jumpa guru yang tu selalu dipesan. Selalu dipesan jaga tingkah laku kan, jangan buat benda yang kadang-kadang memang kita dari sudut cikgu ni kita fikir positif tapi bila murid sampai kat murid dia negatif kan. Betul kita duk anggap benda tu depa faham dan depa fikir positif. Rupanya depa silap. Balik cerita kat ibu bapa. Mulalah segang semua. Yang tu yang jadi yang betul. Maksud dia kadang-kadang kita sampai tu kita rasa macam selesai kan. Dia tak faham. Okeylah. Setakat itu sajalah saya punya temu bual saya bersama dengan Cikgu Rokiah. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih